Okay guys, hari tu ada yang request aku sikit aku punya spotlight baru. Spotlight baru ni aku pasang, aku replace balik yang asal. Sebabnya aku rasa itu position paling cun lah. Dan aku tak suka Messi ada letak dekat tempat lain kan. So aku replace kat situ. Dia ada kena pakai tapak khas lah. So kita try. Dia punya switch. Okay, so kelebihan dia punya switch ni wireless. Aku tak sempat nak pasang lagi. Aku tengah fikir kat mana port yang sesuai. Dia ada dua bracket, satu boleh letak kat sini, satu dekat belah atas. Dia wireless, so kau boleh letak dalam poket dia. Dia first lampu ada color kuning. Okay. Lepas tu ada color putih. Blinking, ini blinking ni ada banyak. Putih ada, silang-silang ada. Lepas tu kuning pun ada. Lepas tu yang klip laju macam ni, klip slow. Adalah, aku pun tak berapa ingat. Dia banyak variant dia kalau yang klip-klip ni. Lepas tu ada lampu kuning, lampu putih. Right. Low beam lampu kuning, high beam color lampu putih. Selain daripada tu, apa yang best? Right. Contoh kalau korang on aku tekan on, so dia akan berkelip. Nampak? Alright, tu yang pertama. Kedua, kalau korang buat high beam, alright, sini kan kita ada high beam ni. So dia akan menyala juga spotlight tu. Okay. Alright, so tu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen dan follow kawan kalau siapa yang tak follow lagi. Bye. Assalamualaikum.